Assalamualaikum semua. Hari ini 31/8/2025. Selamat Hari Merdeka. Okey, Pak nak masih meneruskan kerja-kerja. Walaupun Hari Merdeka, Pak nak kerja. Okey, di pagi hari rezeki mencurah. Alhamdulillah. Di subuh tadi hujan agak lebat. Mudah-mudahan tak banjir. Okey, ni dah berhenti. Pak nak boleh meneruskan kerja. Okey. Semalam Pak nak sempat menyiapkan cetak konkrit untuk kedua-dua pintu. Ni pintu masuk bilik Pak nak buka lampu kejap. Ini pintu untuk ke bilik air. Okey, ini bilik air ni ada beberapa perkara yang nak diperbetulkan. Okey. Semalam Pak nak pusing lah rumah ni. Tengok keadaan keliling rumah ni. Okey. Pusing-pusing memang agak semak lah kat sini. Lama tak dikerjakan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Pak nak diberi kesihatan dapat menjaga balik rumah ni. Pusing-pusing Pak nak jumpa pula. Ni air bocor dari kolam dalam rumah. Belakang tu kolam tu, kat dalam kat tu. Kolam. Ada bocor pula, nak kena repair. Ada siapa-siapa yang tahu chemical yang sesuai atau Pak nak kena pecah balik tile tu. Okey. Ni yang Pak Lang buat tu. Okey, nampak. Ni dapur belakang rumah kita. Pak Lang dah tu. Longkang ni pun Pak nak kena cek balik ni. Macam ada tersumbat tu. Mungkin batu tu je. Kalau kata kita keluarkan batu tu, insyaAllah air akan berlalu lancar. Okey. Dekat rumah kita. Tu rumah Pak Lang. Kan? Pak Lang tak kerja hari ni. Pak Lang cuti. Cuti merdeka. Pandak pun merdeka. InsyaAllah. Okey. Mudah-mudahan Allah sihatkan tubuh badan. Sihat semua. Wan sihat, Pandak sihat. Wan sihat, Mak Ndak sihat. Semua sihat lah. Keluarga kita semua sihat insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan memudahkan segala kerja-kerja dan urusan kita semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Hampir Zuhur. Pandak dah siap konkrit dah. Ni pintu pertama. Masuk bilik Pandak. Dah konkrit. Paras yang dah dibuat acuan konkrit, ini pun dah siap. Konkrit. Lepas ni sama dekat batu. 1 minggu insyaAllah baru buka lah. Pandak tak nak ambil risiko untuk buka awal. Okey. Jadi petang ni Pak Dak sambung kat batu luar ni. Simen ada lagi ni 1 kereta. Sayang nak buangkan. Pandak memang cadang lebih simen ni boleh buat dekat batu. Doakan Pandak semua. Mudah-mudahan Pandak sihat untuk meneruskan kerja-kerja semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Petang ni Pandak dapat sambung sikit kerja-kerja dekat batu. Habiskan simen tiang konkrit jenang tu. Sini ada sikit. Okey, jenang dah siap konkrit. InsyaAllah seminggu Pandak buka baru sambung balik kat batu. Jadi dalam masa seminggu ni Pandak akan beralih kerja buat tangga ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan usaha Pandak. Minta doa semua. Moga Pandak sihat untuk menjalankan kerja-kerja baik pulih rumah kesayangan semua. Assalamualaikum.